Dulu, dia bangun lewat setiap hari. Scroll phone dulu, baru cari arah hidup. Azam ada, tapi tinggal tak kertas. Impian ada, tapi tidur tu lebih penting. Sampailah satu hari, dia penat. Penat tengok diri sendiri, kalah setiap hari. Penat jadi watak sampingan dalam hidup sendiri. Dia mula bangun awal, mandi pagi, sejuk tapi jiwa panas. Dia senyap tapi konsisten. Satu hari, satu tindakan. Dia tak tunggu dimotivasi, sebab dia tahu motivasi tu datang bila kita bergerak, bukan masa tidur. Bangkit sebab kau dah muak dengan bersilama, bukan sebab orang suruh. Sebab ini hidup kau. So, tunggu apa lagi? Lakukan sekarang. Kau saja yang boleh ubah hidup kau. Buat mati, tak buat pun mati. Hidup penuh keajaiban. Salam kebahagiaan, salam.